Harga bermula daripada RM5 sampai RM20 dan diskaun sebanyak 60% untuk barang-barang yang terpilih untuk korang dapatkan dengan harga jimat di Baby Shop yang berada di Silver Lakes Village Outlet Mall, Batu Gajah, Perak. Jadi korang boleh dah datang beramai-ramai ke sini untuk melihat sendiri outlet-outlet yang ada dekat sini. Untuk korang yang tinggal di Kuala Lumpur, korang boleh naik ETS saja untuk turun ke sini ke Batu Gajah. So jom kita tengok apa yang ada dekat dalam kedai Baby Shop ni. Dekat dalam ni ada banyak pelbagai baju daripada newborn sampailah ke umur 8 tahun. Jadi kalau anak korang yang badan kecil pun memang sesuai. Untuk barang-barang baby memang banyak yang offer kat sini tau. Jadi yang mana mencari keperluan barang baby memang banyak juga lah kat sini. Dari segi pakaian tak payah cakap lah, memang banyak juga pilihan baju yang korang boleh bagi anak korang pilih. Terutama sekali untuk anak perempuan, memang banyak sangat pilihan baju yang korang boleh pilih kan. Stokin-stokin pun ada dekat sini. Ada juga baju renang dan juga baju sejuk kalau korang nak pergi berjalan. Memang seronok lah nak cuci mata sebab harga pun memang tengah offer kau-kau. Kasit dengan stroller pun ada juga kat sini tau guys. Baju-baju kat sini memang kain dia berkualiti. Tapi harga dia korang tengok kat sini, harga RM10 je daripada harga asal RM39. Tapi aku nasihatkan korang untuk korang check dulu harga dekat kaunter. Korang jangan malu untuk tanya dekat kaunter tu berapa harga yang dapat bagi diskaun. Jom beramai-ramai datang ke Baby Shop untuk kita shopping barang anak.